Okey, selamat kembali ke Dunia Yok. Ya. Okey, hari ni kita buat aktiviti membaja Yok. Membaja, memberi makanan kepada pokok. Memberi makanan kepada pokok. Kita dunia pertanian Yok. Dunia pertanian. Jadi kita pun tak adalah kata konsep besar, tapi kita belajar daripada dunia pertanian. Okey, baja Yok Putih. Ya, baja kata lebatkan buah, lekatkan buah dan juga mengeluarkan hasil yang sangat bagus lah. Okey Yok, kita membaja pokok apa Yok? Pokok jambu. Pokok jambu Jambu tanpa biji Yok Jambu tanpa biji. Ya. Tepi ni ya. Yok tabur je dekat bahagian keliling tanah ni. Tu Yok tengah membaja pokok Okey. Tak boleh banyak sikit-sikit lah. Ya, Yok kata kita bagi dia berterusan, tapi cara kita bagi makan dia tu sikit-sikit. Kita tak paksa kata bagi terlalu banyak suruh. Jadi Yok bagi sikit-sikit je. Alright. Tu Yok membaja ni. Tidak salah untuk bercucuk tanah. Okey. Berapa pokok Yok tanam pokok ni? Ada? Ada 1, 2, 3, 4, 5 pokok jambu. Ada 6 lagi satu depan. Kecil lagi. Yok tabur je. Ini sahabat, tengok buah dia jadi macam ni. Buah dia dapat macam tu. Ya, ini buah yang kita bagi baja lekat buah. Memang lekat lah buah, memang cantik lah. Bunga tu dia tidak gugur. Dia terus jadi buah. Ya. Kalau bunga gugur ada juga. Bunga gugur ada. Yok, dia jadi tangkai saja. Ni maksudnya dia akan gugur macam ni Yok. Ni nampak ni dia berbunga tapi dia jadi tangkai saja. Maksudnya dia gagal hidup lah. Gagal bunga tu di persenyawaan. Dia jadi gugur tanpa buah. Jadi baja ni adalah satu nutrisi menggalakkan bunga lekat buah. Jadi special dia, kita kena belilah baja untuk specialkan dia. Okey Yok. Teruskan lagi baja Yok. Sini pula. Ni pokok ni. Pokok ni pun nampak sihat Yok. Pokok ni nampak sihat Ya, pokok ni kalau macam ni kita patahkan pucuk dia, dia akan keluarkan tunah baru. Daripada satu tunah, dia keluarkan jadi 4 tunah. Jadi 1, 2, 3, 4. Tu kelebihan dia. Ya, Yok tabur je. Ya. Yok tabur dalam Senggang pun boleh. Dalam 2-3 hari, seminggu sekali kita akan ni. Okey, ni sahabat. Ni salah satu pucuk yang telah keluarkan bunga. Nampak tak bunga dia macam ni konsep dia. Dia akan keluarkan bunga. Sebelum ni Yok dah patahkan dia punya dahan dekat sini. Dekat sini. Lepas tu dalam 2-3 minggu dia akan keluar pucuk baru. Selepas dia keluar pucuk baru lebih kurang 5 inci macam tu, dia akan keluarkan mata bunga. Mata bunga ni Yok, kita menggunakan baja yang kuning ni Yok. Baja yang kuning. Yok nampak tak? Ni. Baja kuning ni Yok. Boleh tunjuk dalam bekas ni kita pakai. 6-32-32. MPK 63232. Okey Yok. Jadi kalau kita nak membaja supaya bunga ni jadi cantik, buah tu melekat, kita bagi baja dia sejepuk macam ni dah cukup dah. Macam garam? Dia betul dia macam garam. Tapi nutrisi dia sangat tinggi lah. Memang campuran dia bagus. Jadi kita tabur gitu Yok. Pangkal. Sikit pangkal. Yang tu pun Yok boleh bagi. Bagi makanan special. Yang ni Yok orang kata makan nasi goreng baja yang ni. Boleh tak Yok bercakap kat pokok ni? Yang ni bahagian orang kata lauk dia. Ayam lah. Yok cakap. Boleh. Wahai pokok jambuku. Ya. Semoga kau sihat selalu. Ya. Bagi makanan dia. Gitu je. Okey Yok. Okey, nanti kita siram air sikit supaya baja tu serak ke dalam tanah. Betul tak Yok? Yang ni kita bagi baja supaya buah dia berkualiti tinggi. Nanti kita tunjuk. Nanti kita buat sampel next video, kita buka plastik yang buah dia yang terhasil tu Yok. Boleh tak Yok? Boleh. Boleh. Itu episod seterusnya lah. Episod seterusnya. Sekarang ni Yok dah sibuk membagi makanan dekat pokok dulu ni. Betul tak Yok? Pokok belum bertugas membuat proses buah. Proses buah. Betul tak Yok? Ya, ni pun pokok ni cantik. Pokok ni cantik, pun sihat. Pokok ni? Boleh. Yang tu dulu. Sekejap lagi kita buat episod lain. Okey, ni yang buah dia tak sampai 1 kaki. Buah dia lebat, berbuah di pangkal pokok. Ya, tengok Yok sibuk dengan aktiviti membaja pokok.
Ya, sahabat. Okey. Tapi dia cakap tangan Yok ni panas. Boleh ke ni? Panas janganlah orang kata pergi merabur pokok. Tak ada masalah, Yok. Itu bukan fakta lah. Ada berlaku. Otak. Atau berlaku tu, Yok, adalah sifat kejadian, Yok, rasanya. Bukan satu kesalahan macam tu. Dia cakap tangan panas tak hidup. Tangan panas, macam mana Yok sahkan tangan panas, Yok? Tak tahu. Boleh buat cek dekat doktor ke macam mana? Kau ahli bomoh yang mengesahkan? Kat doktor. Takut kesilapan cara tanaman ke? Dengar-dengar orang cakap je. Kadang-kadang aura kita kot dengan pokok kali. Betul. Okey, Yok. Siap aktiviti membaca, Yok? Dah. Okey, yang ni ada satu lagi, Yok. Lah, kesian dia yang kecil ni. Ini terencat pula. Okey, Yok. Dia kecil, Yok. Yok tengok, Yok. Dia kecil tapi dia dah keluar bunga, Yok. Oh, dia hidup tu. Bukan setakat hidup, Yok. Dia dah berbunga. Jadi Yok bubuh je baju bunga tu. Nak suruh dia kuatkan lagi bunga dia lekat, Yok. Yok bagi lah. Kita pokok ni kita buang, Yok. Tapi kita gunakan balik baja sistem organik, Yok. Kita gunakan balik supaya pokok ni jadi repuk. Ya, itu dia, Yok. Tu dia. Nanti kita siram sekejap lagi untuk kita bagi baja tu hancur. Ni nak ikutkan nampak mati tu, tapi dia jadi kembali sihat. Ya, okey, Yok. Kenapa tanaman kita ni kita lagi bagi booster baja kepada dia, Yok? Yok boleh bagi jelas sikit? Boleh. Kalau kita mengharapkan dia hidup ambil daripada nutrisi tanah ni, dia boleh hidup? Boleh hidup, tapi takut terencat. Tanah ni dah banyak dah, rumput pun dah makan hasil-hasil dia kan. Jadi apabila Yok membaja ni, apa kelebihan kepada pokok tu? Adakah keluarkan hasil lebih kualiti ke macam mana tu, Yok? Pokok akan nampak comel, bulat. Okey. Daun pun menunjukkan hijau tu dia sihat. Buah pun cantik je. Hasil dia nanti. Okey, Yok. Terima kasih kerana Yok telah berkongsi dalam dunia, Yok. Ya, terbaik, Yok. Apa-apa, komen, subscribe dengan like, Yok. Ya, betul. Ya, terbaik.